Selamat kembali. Dalam video lepas, kita telah melihat bagaimana sistem politik kita dibina. Namun, negara yang merdeka memerlukan perut yang kenyang dan poket yang berisi. Jom kita lihat tunggak ekonomi dalam Plan Induk 1957. Okey, selepas merdeka, tumpuan utama negara adalah pada sektor pertanian iaitu melalui rancangan Malaysia Pertama. Okey, RMK1 telah dilaksanakan pada 1956 sehingga 1960. Objektifnya mudah sahaja iaitu mempelbagaikan keluaran pertanian. Yang kedua, menambah peluang pekerjaan dan yang paling penting untuk membasmi kemiskinan. Okay, salah satu langkah berani pihak kerajaan ialah melalui penubuhan FEDA iaitu pada tahun 1956. Okey, melalui FELDA, keluarga daripada kawasan miskin telah dipindahkan ke rancangan tanah untuk menanam getah dan juga kelapa sawit serta dilengkapi kemudahan asas. Ini merupakan satu usaha luar bandar yang sangat besar daripada pihak kerajaan. Bagi menguruskan keuangan negara pula, Bank Negara telah ditubuhkan pada 26 Januari 1959 untuk menjamin kestabilan mata wang. Malah, kita juga menyertai sterling area dan menggunakan pound sterling dalam perdagangan antarabangsa. Okey, bagaimanakah kerajaan memantau semua kemajuan ini? Di sinilah munculnya rancangan Buku Merah yang telah dilancarkan pada 25 Januari 1961. Melalui rancangan ini, setiap daerah dan negeri mempunyai bilik gerakan untuk memantau KPI projek, contohnya seperti jalan raya, jambatan, bekalan air, elektrik dan surau. Jadi, tiada yang terlepas daripada pemantauan. Ekonomi rancak membolehkan rakyat hidup selesa, tetapi pembangunan fizikal sahaja tidak memadai jika rakyatnya tidak bersatu padu. Dalam video terakhir, kita akan melihat bagaimana aspek sosial membina identiti kita sebagai bangsa Malaysia. Teruskan menonton. Sekian sahaja PDP untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada pengajaran seterusnya.